Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Menurut laporan Stadium Astro, jurulatih interim Harimau Melaya, Tan Cheng Ho, menganggap kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dalam aksi pembukaan Piala Hyundai ASEAN sebagai permulaan yang cukup positif walaupun skuad negara berdepan pelbagai kekangan sebelum kejohanan bermula. Dalam masa sama, beliau meminta semua pihak agar tidak terlalu cepat membuat penilaian terhadap pemain tengah baharu negara, Wan Kuzain Wan Kamal. Kemenangan di Yangon bukanlah sesuatu yang hadir dengan mudah. Harimau Melaya turun ke kejohanan dengan tempoh persiapan yang singkat selain kehilangan beberapa tonggak utama yang tidak mendapat pelepasan daripada kelab masing-masing kerana kejohanan berlangsung di luar kalendar rasmi FIFA. Situasi itu menyebabkan ramai pemerhati meragui kemampuan skuad negara untuk memberi saingan. Namun, segala keraguan itu berjaya dijawab oleh para pemain di atas padang. Walaupun ketinggalan terlebih dahulu menerusi jaringan awal Myanmar, Harimau Malaya tidak hilang keyakinan. Sebaliknya, mereka bangkit dengan semangat tinggi sebelum Paulo Josue muncul wira pasukan menerusi 2 jaringan yang memastikan Malaysia membawa pulang 3 mata penuh. Tan Cheng Ho menyifatkan kemenangan itu sebagai hasil komitmen tinggi seluruh pemain. Beliau memuji kesungguhan setiap pemain yang tetap memberikan aksi terbaik walaupun masa untuk membentuk keserasian pasukan amat terhad. Menurut beliau lagi, gabungan pemain berpengalaman bersama pemain muda menjadi kekuatan utama skuad kali ini. Pemain senior bukan sahaja memainkan peranan di atas padang, malah turut membimbing pemain muda agar lebih cepat menyesuaikan diri dengan corak permainan skuad kebangsaan. Jurulatih berpengalaman itu turut mengakui persiapan kali ini agak unik berbanding kempen-kempen sebelum ini. Dalam keadaan serba kekurangan, para pemain berjaya membentuk semangat kekeluargaan yang tinggi sehingga mampu menghasilkan keputusan positif di tempat lawan. Salah seorang pemain yang menjadi tumpuan ialah Wan Kuzain Wan Kamal. Pemain yang beraksi di luar negara itu akhirnya membuat penampilan sulung bersama Harimau Melaya selepas sekian lama dinantikan penyokong bola sepak Malaysia. Bagaimanapun, Tan Cheng Ho menegaskan masih terlalu awal untuk membuat penilaian terhadap Wan Kuzain. Beliau percaya pemain itu memerlukan lebih banyak masa untuk memahami sistem permainan pasukan serta membina keserasian bersama rakan sepasukan. Menurut Cheng Ho, perkara paling penting ketika ini ialah komitmen yang ditunjukkan Wan Kuzain sepanjang latihan dan perlawanan. Beliau melihat pemain itu mempunyai keyakinan tinggi serta potensi besar untuk memberi saingan merebut tempat dalam kesebelasan utama negara. Selain Wan Kuzain, Cheng Ho turut memuji kepimpinan Paulo Josue yang dilantik sebagai Kapten Harimau Malaya. Beliau menyifatkan Josue sebagai contoh terbaik kepada pemain muda kerana sentiasa memimpin sama ada di dalam maupun di luar padang. 2 gol yang dijaringkan Paulo Josue bukan sahaja membantu Malaysia meraih kemenangan, malah membuktikan pengalaman pemain naturalisasi itu masih amat bernilai kepada skuad kebangsaan. Kepimpinannya turut membantu meningkatkan keyakinan keseluruhan pasukan ketika berdepan tekanan. Apa yang menarik, kemenangan ini memperlihatkan bahawa Harimau Malaya masih mampu bersaing walaupun tanpa beberapa pemain utama. Ia menunjukkan kedalaman skuad negara semakin baik dan pemain pelapis semakin berani memikul tanggungjawab apabila diberikan peluang. Ulasan Nadi Sukan. Kenyataan Tan Cheng Ho mengenai Wan Kuzain sebenarnya sangat tepat. Ramai penyokong terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan satu penampilan sulung. Hakikatnya, mana-mana pemain memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan tempo permainan antarabangsa. Beraksi bersama kelab dan bermain bersama skuad kebangsaan merupakan 2 situasi yang sangat berbeza. Sistem permainan, rakan sepasukan serta tekanan daripada penyokong semuanya memerlukan proses penyesuaian. Wan Kuzain juga sudah lama tidak bersama Harimau Malaya sejak pertama kali namanya disebut sebagai prospek negara. Oleh itu, adalah normal jika beliau masih mencari rentak terbaik dalam aksi pertamanya. Apa yang lebih penting ialah beliau berjaya menunjukkan disiplin taktikal dan kesungguhan sepanjang berada di atas padang.
itu merupakan asas yang baik sebelum aspek teknikal dan kreativiti dipertingkatkan dalam perlawanan akan datang. Tang Cheng Ho juga jelas memilih pendekatan membina keyakinan pemain berbanding memberi tekanan. Pendekatan seperti ini sering membantu pemain baharu berkembang dengan lebih cepat. Gabungan pemain senior seperti Paulo Joshua bersama pemain muda seperti Wan Kuzain boleh menjadi kombinasi penting untuk masa depan Harimau Malaya. Pengalaman dan tenaga muda mampu melengkapkan antara satu sama lain. Kemenangan ke atas Myanmar juga memberikan suntikan moral yang besar kepada seluruh pasukan. Ia membuktikan bahawa semangat berpasukan kadang-kala lebih penting daripada persiapan yang panjang. Sekiranya Wan Kuzain terus diberikan minit permainan secara konsisten, tidak mustahil beliau akan menjadi antara pemain tengah utama Harimau Malaya dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Penyokong juga perlu bersabar dan memberi ruang kepada pemain baharu untuk berkembang. Kritikan yang terlalu awal hanya akan menambahkan tekanan kepada pemain yang masih dalam proses menyesuaikan diri. Kemenangan ke atas Myanmar turut membuktikan bahawa kekuatan sesebuah pasukan tidak semestinya bergantung kepada nama besar semata-mata. Dalam keadaan beberapa tonggak utama tidak dapat bersama skuad, pemain yang diberi peluang berjaya memikul tanggungjawab dengan baik. Situasi ini menunjukkan Harimau Malaya kini mempunyai lebih ramai pemain yang bersedia menyahut cabaran apabila diperlukan. Faktor mental juga memainkan peranan besar dalam kemenangan tersebut. Bermain di tempat lawan sentiasa memberikan tekanan tambahan, apatah lagi selepas ketinggalan seawal minit ke-10. Namun, para pemain tidak panik dan terus berpegang kepada pelan permainan sehingga berjaya membalikkan keputusan. Sikap seperti inilah yang sering membezakan pasukan yang matang dengan pasukan yang mudah goyah. Kehadiran Wan Kuzain sebenarnya memberikan dimensi baharu di bahagian tengah. Walaupun beliau belum mempamerkan aksi yang benar-benar menyerlah, kebolehannya mengawal tempo permainan dan membuat hantaran berkualiti boleh menjadi aset penting apabila semakin serasi dengan corak permainan Harimau Malaya. Dalam bola sepak moden, seseorang pemain biasanya memerlukan beberapa perlawanan sebelum benar-benar memahami peranan yang dimahukan jurulatih. Oleh itu, kenyataan Tan Cheng Ho supaya semua pihak bersabar adalah sesuatu yang wajar. Memberikan masa kepada pemain untuk berkembang sering menghasilkan keputusan yang lebih baik berbanding membuat penilaian terlalu awal. Peranan pemain senior seperti Paulo Joshua juga tidak boleh dipandang ringan. Selain menyumbang jaringan kemenangan, beliau menjadi contoh dari segi disiplin, komunikasi dan kepimpinan di atas padang. Pemain muda seperti Wan Kuzain pastinya boleh mempelajari banyak perkara daripada pengalaman luas yang dimiliki oleh kapten negara itu. Persaingan sehat dalam skuad kebangsaan juga semakin menarik. Kehadiran pemain baharu dari liga tempatan dan luar negara menjadikan setiap posisi mempunyai persaingan yang lebih sengit. Keadaan ini memberi kelebihan kepada jurulatih kerana setiap pemain perlu sentiasa mengekalkan prestasi terbaik untuk terus berada dalam skuad. Secara keseluruhannya, kemenangan ini bukan sekadar tiga mata, tetapi turut membuka lembaran baharu buat beberapa pemain muda negara. Jika perkembangan mereka diteruskan dengan baik, Harimau Malaya berpotensi memiliki skuad yang lebih mantap untuk menghadapi cabaran akan datang. Sebagai kesimpulan, Tan Cheng Ho memilih pendekatan yang realistik apabila enggan membuat penilaian terburu-buru terhadap Wan Kuzain. Dengan lebih banyak pengalaman bersama skuad kebangsaan, pemain itu berpeluang membuktikan bahawa beliau mampu menjadi aset penting Harimau Malaya pada masa hadapan. Apa pula pandangan anda? Adakah Wan Kuzain wajar diberikan lebih banyak peluang dalam kesebelasan utama Harimau Malaya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe Nadi Sukan untuk lebih banyak analisis dan perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi.